Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, edisi khas, dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Asmah Haji Omar. Buku dikarang oleh Pendeta Za'ba sebagai sebuah nasihat kepada orang Melayu. Buku ditulis sekitar tahun 1929. Siri yang ke-11, muka surat 23, bab yang kedua, kekurangan kita dalam sifat ini, iaitu perangai bergantung kepada diri sendiri. Kebanyakan orang yang berjaya hidupnya dalam dunia ini, orang-orang yang telah mencapai kemenangan, kesenangan, kenamaan dan kebahagiaan dari tingkat yang rendah dan di bawah, telah beroleh akan kejayaan mereka itu bukanlah dengan nasib atau dengan sebab pertolongan orang, tetapi ialah dengan jalan bergantung kepada diri mereka sendiri dan percaya kepada kebolehan sendiri. Mereka telah bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh dengan tetap dan bulat hati serta penuh keyakinan akan dapat menjayakan barang apa-apa yang mereka buat untuk mencapai tujuan-tujuan tinggi dan mulia yang mereka kehendakkan. Maka bukanlah mereka berjaya naik itu sebab mereka anak orang kaya atau sebab mereka sendiri telah sedia kaya. Itu bukanlah kejayaan namanya. Kerap kali terjadi seorang pekerja yang miskin tetapi tetap berusaha dan berjimat cermat dengan bergantung kepada dirinya sendiri dapat pada akhirnya mengatasi daripada orang kaya-kaya yang tidak terkenal kerana tiada berusaha sendiri dengan hartanya itu untuk mencapai tingkat-tingkat kebajikan yang benar-benar hormat dan mulia pada mata umum. Orang kaya-kaya demikian biasanya hanya bergantung kepada kayanya itu sahaja, yang barangkali ialah pusaka daripada orang lain, bukan dari usaha dan titik peluhnya sendiri. Dengan demikian, ia akhirnya tertinggal di belakang atau terturun ke bawah, dan orang yang tidak kaya tetapi berusaha keras dan berpegang kepada kebolehan dirinya sendiri itu naik ke atas atau maju ke hadapan. Maka jadilah si miskin yang berjaya seperti itu sebagai suatu suluhan teladan yang menerangi jalan gelap, dan orang-orang lain yang hendak berjaya meningkat seperti dia dapat panduan daripada suluhannya itu sehingga kepada turun-temurun dan zaman berzaman yang akan datang. Kaya bukanlah syarat yang tidak lagi mencapai kejayaan, kemenangan dan kebahagiaan hidup. Kadang-kadang kaya itu jadi sebab yang membawa kepada ketinggalan atau kejatuhan pula, menjadikan kecewa, terkandas dan tidak berjaya, bahkan barangkali terjerumus ke dalam jurang jahat, jahil dan bodoh. Kerana orang yang memiliki kekayaan itu barangkali merasa dirinya sudah selamat dengan kekayaannya yang ada itu, maka tiada ia berusaha dan berikhtiar bagi masanya yang akan datang atau berbuat apa-apa untuk faedah umum. Kemudian apabila telah habis kekayaannya, sama ada diwarisi itu, dan huru-haranya pun telah punah dan timpas habis, maka bertukarlah halnya menjadi buruk dan hina, dan ia pun jadi orang yang kecewa. Itulah balasan kepada siapa-siapa yang tidak berpegang kepada panduan baik dalam dirinya sendiri, hanya bergantung kepada kekayaan dan harta pusaka orang lain, tetapi tidak bergantung kepada keupayaan diri sendiri. Perangai kuat bergantung kepada diri sendiri ini
boleh terbit dan berbangkit pada hati tiap-tiap orang diri tunggal dengan jalan beberapa perkara. Satu daripadanya ialah seseorang itu mesti tahu dan memerhati dahulu akan contoh orang-orang yang kuat bekerja, orang yang bersungguh-sungguh berusaha menggunakan sepenuh-penuh tenaga sendiri pada apa yang dikerjakannya tanpa bantuan subsidi, orang yang berhempas pulas membuat segala kerjanya dengan bergantung kepada daya upayanya sendiri dan akal ikhtiarnya sendiri hingga beroleh kejayaan yang cemerlang dan menjadi contoh teladan kepada orang lain tanpa mengharap geran kerajaan. Dengan lain perkataan, ialah orang yang berbuat demikian itu dengan tiada pedulikan susah payah dan tiada menghiraukan rintangan, pantangan, halangan dan kemalangan, sehingga mereka dapat mencapai derajat yang tinggi dan nama yang wangi dan melayakkan orang-orang hairan dengan gemar melihat kejayaannya itu. Orang-orang berakal apabila telah melihat atau mengetahui contoh demikian itu, bolehlah terbangkit hemahnya pula dengan berbuat seperti itu. Kerana tiap-tiap manusia yang berfikiran waras memang kecenderungannya suka menurut jejak teladan orang yang digemarinya yang bersifat lebih dan berjaya. Bersama-sama itu tetap bergantung kepada dirinya sendiri juga, sehingga ia sendiri jadi seperti orang yang diteladaninya itu dan dapat mencapai pula atau sekurang-kurangnya menghampiri kejayaan yang telah dicapai oleh mereka itu. Maka sebab itulah di dalam Al-Quran berulang-ulang difirmankan Tuhan pada beberapa tempat perkataan yang bermakna seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Maksudnya, tentu sekali pada Rasulullah itu ada suatu contoh teladan yang baik bagi kamu, bagi siapa-siapa yang berharap akan Allah dan hari kemudian, dan ia banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 21. Ya, kehendak agama Islam ialah supaya orang-orang yang memeluknya mengikut teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada segala laku perangainya dan perjalanan hidupnya yang mulia. Maka sungguh pun dalam ayat itu tadi disebut khas hanya kepada teladan berkenaan dengan harapan-harapan terhadap Allah dan hari kemudian sahaja. Tetapi tentang teladan bagi kehidupan di dunia ini pun tiada kurang juga ada pada Rasulullah itu. Di antaranya termasuklah juga perangai kuat bergantung kepada diri sendiri ini pada segala halnya, dengan meletakkan harapannya hanya kepada Allah semata-mata, tiada lainnya. Ini ialah satu perangai yang amat nyata, kelihatan pada diri Rasulullah SAW. Kita disuruh meneladani dia pada segala apa jua perjalanannya yang mulia dan contohnya yang tertinggi itu, baik dunia atau akhirat. Kata syair Arab, fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbahu bil karami falah. Jika kamu tidak ada seperti orang mulia-mulia itu, maka serupailah saja mereka itu oleh kamu. Ya, ini tirulah atau lakukanlah dirimu serupa dengan mereka itu. Bahwasanya meniru atau mencuba hendak jadi serupa orang yang mulia-mulia adalah kemenangan dan kejayaan juga. Di sini satu riwayat pendek dalam sejarah Islam, barangkali munasabah disebutkan. Kita berhenti dekat ini dulu. Selepas itu kita dengar cerita pendek itu dari Pendeta Za'bah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina
Semoga tulisan Pendeta Zakbar menjadi amal kebajikan kepadanya dan menjadi pengajaran kepada kita. Sekian, terima kasih.